رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر Kita dah boleh start ke? وغفران. Dah boleh start dah. Okey. First kali kita nak masukkan apa Farah? Kita masukkan air batu dulu kot. Air batu dulu. Okey. Untuk resepi kali ni kami rebus siap-siap. Okey, ini kami punya air rebusan. Okey, untuk bahan-bahan dalam air katira, air rebusan katira ni, kita meletakkan apa? Farah. Masukkan Kita ada daun pandan, cerita, kembang semangkuk, selasih, kurma, getah anggur, katira dan 2 kg gula. Masukkan semua. Ya, masukkan semua. Okey, ni air rebus ke. Okey, next kita nak masukkan air. Air 5.5 liter. Okey, Acik boleh tolong ambilkan? Yang ini kami guna air biasa je. Air yang kami dah masak. Cumanya kami menggunakan botol ni sebagai sukatan air. Next. Okey, next kita boleh masukkan pekatan pisang kita. Pekatan pisang tu banyak. Okey, pekatan pisang ni kita masukkan satu dulu. Kita masukkan satu botol pekatan pisang amin. Okey, next kita masukkan. Farah ambilkan susu boleh? Letak 4 susu. 4 tin susu dulu. Okey, next kita masukkan susu cair. 5 ke 4? 5. Okey, kita masukkan 5. Wah, dah ni. Nampak sedap. Jadi color dia menarik ya. Yang ni masuk setengah beg sahaja. Okey. Air katira ni kami tak masukkan cincau dulu sebab cincau ni dia akan menggelapkan air hijau kita ni. Kurang menarik lah kan. Jadinya kita akan masukkan cincau ni waktu dalam cawan. Kita nak tuang dalam cawan nanti baru kita letak cincau ni untuk beri kepada itulah kita punya pelanggan. رمضان أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان